Di sebuah desa yang tenang, di celah suara alam dan degup harapan, bermulanya kisah tentang mereka yang tidak bergelar wira, tapi setiap hari menyuluh jalan manusia. Dengan benang dan jarum, dia bukan sekadar mengajar menjahit, dia menyulam harga diri, menyatukan helai-helai keyakinan. Masyarakat Wak Bandar ni memang amat-amat pelik nak mendidik mereka, tapi bila mereka telah datang ke kelas kemahiran kemas, mereka dapat mengubah kehidupan mereka. Akhirnya saya amat bangga sangat dengan peserta-peserta kelas saya. Ada yang telah pun dapat melanjutkan pelajaran, ada yang membuka kedai, ada yang mengambil tempat, ada juga yang telah pun menjadi tenaga pengajar. Di dapur inilah seorang suri rumah menemui suaranya kembali. Pertandingan World Chef Championship dekat Johor baru-baru ni, peserta saya telah berjaya mendapat medal gold dalam pertandingan asam pedas dan asam laksa. Saya memang ada bagi saya satu tip untuk lain daripada yang orang lain buat. Di sebuah kelas kecil berwarna-warni, dia menanam benih ilmu di hati si kecil. Dengan lagu, lukisan dan pelukan, anak-anak desa ini belajar bukan sekadar membaca, tetapi menyayangi dunia mereka. Saya daripada melihat kanak-kanak yang tak tahu apa-apa sehingga dapat menghafaz. Sekejap ya. Saya agak tersentuhlah, sedihlah sebab bukan sedih apa, sedih seronok sebab tak sangka kanak-kanak ni boleh sebenarnya. Sebab sebelum ni kita macam mula-mula saya menerima Pratafis tu saya macam terfikir macam mana saya nak ajar kanak-kanak ni. Tapi alhamdulillah bila kita buat dekat Tambika, kanak-kanak ini menerima dengan sangat baik. Dengan bimbingan ibu bapa juga, kerjasama daripada ibu bapa, dan saya memang sangat-sangat bersyukurlah, teruja tengok kanak-kanak kita sebenarnya boleh buat. Saya dapat menghasilkan satu tim yang engineers, di mana tim yang engineers ni kita hantar untuk kemas stok. Masa tu persidangan antarabangsa di kemas stok masa tu berkaitan dengan digital. Jadi anak-anak Tabika Kemas di bawah saya waktu tersebut telah mendapat jemputan untuk membuat persembahan membina robot di hadapan 1,000 lagi peserta antarabangsa termasuk luar negara. Alhamdulillah, syukur. Dan di sebalik wajah yang sudah dimamah usia, ada mata yang kembali bersinar. Kerana buat pertama kali, mereka menulis nama sendiri dengan tangan yang dulu hanya tahu menoreh dan membajak. Saya memenati pekerjaan ini dan saya memilih kerjaya ini kerana saya tahu khususnya untuk Sabah dan Sarawak ini, di luar sana masih ramai individu dan masyarakat yang tidak tahu untuk menguasai 3M. Maksudnya di sini golongan ibu bapa ataupun makcik-pakcik yang masih belum menguasai kemahiran menulis, membaca dan mengira. Kerjaya yang kita pilih pada hari ini adalah satu kerjaya yang mulia kerana kita satu dapat menyumbangkan bakti kepada masyarakat, khususnya kepada negara Malaysia untuk mencapai ke negara membangun. Mereka bukan sekadar mengajar, mereka membina, mereka mengangkat, mereka menyentuh jiwa dengan ilmu, sabar dan kasih yang tak terucap. Lepas tu bila saya anak-anak didik yang saya share ilmu, apa boleh masuk pertandingan ke musim raya, diorang boleh pakai satu family, hasil diorang jahit sendiri daripada diorang belajar dekat sini. Daripada pengarah, daripada KP, Ketua Pengarah Kemas, untuk saya fokus masa pertandingan. Dan alhamdulillah sekali lagi saya dapat johan dekat sana, dekat Paris, saya dapat johan. Inilah pendidik masyarakat Kemas, pelita yang menyala dalam diam, di mana setiap cahaya yang mereka nyalakan menjadi obor buat masa hadapan. Kemas. Di sini bermula